Taala kata, inna arsalnaka, inna sesungguhnya kami, kata Allah, arsalnaka, arsalna kami telah utuskan ka tu engkau, ya, bil haqqi dengan kebenaran. Kemudian basyiran sebagai pemberi kabar gembira, wa nadhiran dan sebagai pemberi ancaman ataupun pemberi peringatan, wala tusalu, wa dan la tidak tusalu, engkau ditanya. Ini cerita pada ayat ni tuju pada Rasulullah, dan engkau tidak akan ditanya an tentang ashabil jahim, ahli neraka lah. Engkau tidak akan ditanya tentang ahli neraka. Maksud ditanya ni saya sebut tadi apa? Engkau tidak dipertanggungjawabkan terhadap ahli neraka yang tak nak dengar cakap kau. Siapa suruh dia tak nak dengar kan? Jadi tak nak dengar sudah. Okey tuan-tuan. Dalam ayat ni Allah jelaskan kerja dakwah para nabi dan para ulama itu adalah kewajipan. Yang itu memang kewajipan. Kita ada ilmu sikit, jadi kita cubalah bantu orang lain faham seperti mana kita faham sekurang-kurangnya tuan-tuan. So siapa yang tahu banyak, tanggungjawab dia lagi besar lah, kena sampaikan pada umat manusia apa yang dia tahu tentang Al-Quran, tentang hadis-hadis Nabi, ya, tentang Allah Azza wa Jalla, tentang agama lah. So kita bertanggungjawab, itu memang wajib, kewajipan kita lah. Tapi pertanggungjawaban kepada orang-orang yang menolak ajakan kita adalah atas bahu mereka sendiri. Itu tuan-tuan boleh faham dalam ayat ni kan, kita baca kita boleh faham. Jadi maknanya kerja para ustaz ni apa tuan-tuan? Macam saya sebut tadi, kerja dia ialah menyampaikan. Betul tak? Kerja dia adalah menyampaikan, ya. Lepas tu dia tidak dipertanggungjawabkan. Maksudnya tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok sekali imbas kan, ya, hasil tu biar Allah tentukanlah. Hasil tu biar Allah yang tentukan. Ya, tapi kerja kita apa? Kerja kita buat je lah macam yang saya sedang buat sekarang, Ustazah Hatun buat kan ni abang start ngaji buat kan. Kerja kita apa? Kerja kita pergi ngajar je. Kerja kita